Siapa-siapa saja dah ada RM100 dah boleh miliki aset emas fizikal. Maksud aset emas fizikal ni adalah aset orang kaya. Siapa nak jadi kaya dengan RM100 saja, boleh dengar video ni sampai habis. Jadi kaya bukanlah kita kena melabur, tetapi kita kena fikir macam orang kaya fikir. Buat apa diorang buat, baru kita dapat apa diorang dapat. Kalau diorang simpan emas, kita simpan emas. Ada sebab kenapa diorang simpan emas. Ada sebab kenapa mereka tak simpan dalam duit kertas. Dan kalau anda nak tahu, mereka simpan dalam tok emas sebab mereka nak kekalkan kekayaan mereka. Mereka bukan sahaja dapat keuntungan daripada simpanan emas, tetapi mereka nak kekalkan nilai kekayaan mereka. Dan kalau anda nak tahu, sebenarnya pelabur-pelabur dekat United States ataupun pelabur-pelabur yang besar-besar ni, mereka gunakan emas sebagai aset kalis inflasi. Bila berlaku kegopohan ekonomi, mereka semua tukarkan aset-aset duit semua tu ke dalam bentuk emas. Itulah sebab kenapa kita pun kena simpan emas. Dan kalau awak nak tahu, dengan RM100 pun awak dah boleh miliki emas fizikal. Jadi anda boleh klik link bio atau rujuk pin video untuk mulakan tabungan simpanan emas hari ini, supaya ia dapat selamatkan kekayaan anda untuk jangka masa yang panjang.